tak pi. Ramai orang usung jenazah dia. Mula kalau dok min kalau. Islam dia tak mau perkataan kalau. Dalam perkara nak apa? Nak tolak qada dan qadar. Nak menafikan qada dan qadar demi perkataan kalau tu tak boleh. Kalau tak bawa jam takkan hilang. Tak boleh tu. Cakap maksiat. Kan? Yang tak maksiat, kalau aku mai awal sikit aku jadi imam. Oh, yang tu cantik. Bagus ya. Pasal apa? Pasal dia nak kepada kebaikan. Dia guna perkataan. Jadi kalau ni bukan kata tak boleh langsung. Tengok kepada apa yang dia sebut. Kan? Kalau aku bawa duit banyak, takkan penuh tabung tu. Oh, cantik. Kan? Begitulah seterusnya. Baik, yang tu yang pertama. Dan inilah orang tua-tua Arab dulu. Dia sebut apa dia? I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan.